Hai, nama saya Ayuni daripada Nadi Pekanmeru. Dan saya datang sini kerana dijemput dan diberikan peluang lah daripada tepi saya sendiri untuk masuk untuk PLKN. Okay, hai, nama saya Nur Syairah binti Zulkifli. Saya daripada Nadi Taman Intan Jaya, Langkap. Saya diberi peluang untuk join program PLKN dan diberi kebenaran untuk join. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira Syafiqah. Saya daripada Nadi Sungai Bakap. Saya di sini dapat peluang daripada company saya sendirilah yang bagi kami kebenaran untuk datang sini. Okey, kami datang sini dah hampir 5 minggu. Saya juga daripada company Delta. Hai, Assalamualaikum. Saya Wira Muda Nur Izzati binti Azri. Saya merupakan wakil daripada company Delta. Saya merupakan staf Nadi Malaysia iaitu Nadi Pekan Kampar. Pada awalnya saya tak tahu pun mengenai aktiviti PLKN yang ada bahagian kesukarelawan. Tetapi agensi saya, company saya memberi peluang kepada sesiapa pekerja yang layak untuk pergi PLKN dan saya mohon dan sekarang saya berada di sini. Sejujurnya selama saya di sini hampir 5 minggu, saya rasa seronok dan bersyukur sebab dekat sini saya dapat banyak belajar benda baru dan pengalaman baru. Contohnya kami diberi peluang untuk belajar cara hidup di hutan. Kalau saya tak masuk PLKN, saya rasa macam kehidupan di hutan tu susah. Namun lepas saya rasa pengalaman tu, saya rasa macam bersyukurlah sebab kehidupan kita ni selesa, walaupun kita rasa sekejap je kat hutan tu. Okey, kalau macam saya kat sini, aktiviti yang saya lalui adalah pandu arah lah. Kalau pandu arah dekat sini memang sangat seronok sebab kita masuk hutan, lepas tu kita hanya dibekalkan peta dengan kompas. So kita kena cari jalan tu guna peta dengan kompas je. So kena sama-sama kerjasama antara satu sama lain. So bila kami dah belajar, lepas tu tahu cara apa semua, so kami dapat sampai kat koordinat yang kami ditetapkan tu. So kami macam seronok, happy lah sebab tak sangka boleh sampai ke satu tempat tu hanya menggunakan kompas dengan peta. Okey. Okey, seterusnya cabaran. Kalau dikatakan cabaran tentang latihan ketenteraan, bagi saya untuk orang awam seperti saya sangatlah susah. Sebab saya hanya orang biasa yang mempunyai azam ataupun semangat yang besar join latihan ketenteraan. Antara latihan ketenteraan yang kita lalui ialah kawat kaki, dan seperti di belakang ni adalah Excellin dan juga pandu arah dan lain-lain. Okey, kalau untuk pandu arah sebelum ni saya tak pernah tahu. Jadi cabaran yang saya hadapi, saya kena cepat adapt. Dalam masa 45 hari dan hari ini merupakan hari minggu kelima, saya kena cepat belajar untuk adapt dengan latihan ketenteraan. Begitu juga dengan kawat kaki. Kawat kaki sebenarnya ada pelbagai asas. Daripada saya kalau kita belajar dulu di sekolah rendah dan menengah, kita hanya tahu asas saja. Tapi dalam latihan ketenteraan, kita akan tahu lebih banyak lagi. Dan juga untuk SL ini, bila dia adalah bahagian ketenteraan, bagi saya melatih daya tahan kita, melatih keyakinan kita. Kalau yang Excellin ni pun kita tak boleh buat, macam mana kita nak berjuang untuk negara. Okey, sekarang ni saya baru je lepas buat dan saya rasa sangat seronok, walaupun sangat mencabarlah untuk, terutama sekali untuk yang berumur seperti saya 25 tahun, tetapi umur bukan penghalang. Dan seperti lihat badan saya membesar, tapi juga bukan penghalang untuk masuk PLKN. Last but not least, kalau tanya saya apa nilai-nilai yang saya boleh bawa dekat PLKN untuk keluar daripada PLKN dan juga masuk ke dalam waktu bekerja nanti, adalah salah satunya semangat kesukanan dan juga semangat setiakawan lah. Sebab kenapa? Kalau macam kat sini kita boleh nampak lah ada pelbagai umur, ada yang 18, ada yang 25. So daripada sini tak kisahlah latar belakang apa sekalipun, umur berapa sekalipun, kita still bekerjasama. Seorang ada masalah, kita tolong dia. Itu adalah benda yang saya boleh dapat dekat dalam PLKN ni. Sekali, saya berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih kepada MC dan Nadi Malaysia atas peluang yang diberikan kepada kami untuk menyertai PLKN. Jom sertai PLKN, berkhidmat untuk negara.